RM1. Okey. 11 hari ni. Okey, sekarang kita berada di Kajang. Kita nak pergi nasi lemak roda 3 ni. 7.30 dia buka. Jadi kita tunggu. Dia selalu meniaga kat tepi-tepi ni. Wah, tu dia dah sampai. Dia... Assalamualaikum. Saya datang ni nak ni. Saya nak beli roda 3 ni. Hari ni saya boleh beli roda 3 ni tak? Boleh ya? Roda 3 jangan. So saya beli yang ni semua lah. Macam mana nak kira? Ni 3 ni Oh, bihun. Okey. RM1. Satu. Hari ni kan 11.11. Dia promo. Promo 11.11. Okey. Sudu nak? Nak. RM1. Nah. Hari ni je. Okey. Ada cash? Tak ada QR. RM1. RM1. RM1 saya tahu tak ada cash. Tak ada cash ni, saya ada. RM1 je. Pegang je. Okey, dah. Okey dah. Oh, ya. Dah. Belanja. Bukan belanja. Ni tadi akak dah bayar guna subsidi yang saya bagi. Okey. Satu je. Satu je. Hari ni je. RM1. Hari ni saya beli roda 3 ni. Saya tak tahu berapa dia bayar. Buat 6. Okey. RM1. Okey. 11.11 hari ni. Oh. Betul. Itu apa? Tak boleh. Subsidi ada. Saya ada subsidi. Okey dah. Okey. Dapat ni. Tak, akak bayar dah. Guna subsidi. Tak apa. Ada RM1. Tak apa ada. Tak, hari ni semua subsidi. Hari ni semua subsidi. Pegang je. Subsidi. Subsidi apa tu? Pegang je. Okey dah. Ni subsidi nasi lemak bagi. Terima kasih. Baik. Akak berapa? 2. Baru nak keluar tadi. RM1 tak? RM1. RM1? Dua kan tadi? Akak tak tahu ke? Hari ni ada promo 11.11. Oh, ya ke? Mesti tu 4 lah. 4. Tambah lagi 2 lah. Terus tak ada pecah lah. Alah. Tak ada pecah. Siling tak ada. Pegang je. Mai balik. Bayar guna duit subsidi. Okey, terima kasih. Apa ni? RM1 bang. RM1. Awak RM1 tu. Beli apa?